Bila tak dengar kata, boleh nyakit deh. Tapi abe bere. Kali ini abe berada di Jajahan Pasir Mas bersama dengan Majlis Agama Islam Kelantan menziarahi fakir miskin di kawasan ini. Assalamualaikum, Mak. Ni pak orang mati ni. Oh, arwah. Arwah tak ada 2-3 hari baru ni. Anak Mak lah. Oh, nak tu Mak. Ni pegawai Majlis Agama Islam Kelantan deh. Ni ramai-ramai ni. Mari nak tengok cucu Mak lah. Ha deh. Amo naik boleh, Mak? Boleh. Main tu naik datang. Naik saya sorang dulu. Tak apa, kayu teh ni, kayu lama ni. Cancel ke apa? Dah jadikan dengan Mak? Anak juga? Oh, meninggal pun ni adik lah. Natif kakak ipar. Hak ni cucu. Anak kita. Oh, mana cucu ni? So. Ni rumah siapa ni? Rumah orang suruh. Dulu asas itu saya dapat ni. Patu dia nampak buat yang sudut saja. Oh, dia sudut saja. Gini Mak. Cadangnya ambo lah. Kalau kita duduk macam comel sikit nak. Tu tanya anak. Mana anak? Anak sulung ni. Ni. Boleh? Dia mau tak payah bayar lah, habis bayar. Paku? Oh, Paku. Rumah. Masalah ni kena pergi masak deh. Deh, pergi masak. Tadi tengah sebel. Tengah duduk sebel. Jadi kita duduk rumah comel sikit. Ya. Berita baik. Kita kata dapat. Dapat rumah? Dapat. Mana? Depan pondok Babah Hashim. Kita pergi tengok selalu pan ni. Kita pergi tengok selalu dah. Ikut Mak lah, Mak nak pindah bila. Tak ada masalah. We masuk ke Mak dah. Jadi kita duduk dengan selesa sikit. Sekarang lagi. Hak mana nak? Kalah tak? Mu tak kalah, Mek? Ni, Mek? Tak kalah. Mana lagi? Laki-laki. Mari. Ada. Nama apa? Mari duduk sini, Mek. Mari duduk depan ni. Ni kena ikut ni. Kalau tak ikut, ayuh rata kaki, jual Bukit Bitai. Mana? Okey. Kita duduk ngaji Maya Panda. Okey. Maya mana? Ngaji Quran Panda? Baba boleh. Enggak kalau dah dia. Jadi kita hidup ni kena ada halu 7. Jadi kalau kita dalam keadaan again ni, Mek, halu 7 tak ada. Apa aku akan jadi? Betul tak? Nak pergi ke dunia kita tak boleh dah. Pakai jeng kerang yang gitu je. Jekoi. Jadi kita pergi kepada akhirat. Bila kita pergi kepada akhirat, dia boleh dunia. Kalau kita pergi dunia saja, dia boleh dunia. Jadi kita pergi ke akhirat, dia boleh dunia. Kena rajin lah, Mek. Dah? Jangan angguk saja. Tu dia panggil angguk pokok. Dia dua cara angguk ni. Angguk betul ataupun angguk pokok. Angguk pokok kan angguk itu. Angguk betul. Dah? Jadinya duduk rumah di belakang. Duduk rumah di belakang. Tidak ni lah. Hak ni. Ni bahasa cakap. Hak ni. Hak ni. Hak ni. Apa ada? Jadi mak ni dia akan pisah bantuan bulan ni lah dia. Bantuan bulan ni. Tak payah nak gundah gulano dah lah. Apa dah kita usaha bantai bulan ni dah. Jual berapa? Mana baca dah? Tak boleh lagi. Nak pergi depan tak nak pergi. Lagu mana? Lagu mana? Nak pergi pada nak atas dah ni kan kita sunat. Deh kita ngaji pondok deh. Allah, salah kek. Allah. Ajo gua hawe. Ni ayah nak dengar ni. Kemah molek. Macam kat ni kes ni. Kesalahan. Ada bantai mana? Tak ada. Ni pok ni ada dah ni. Buat kira lah. Buat mari tu bagi dapur ni. Mek, buat naik bagi dapur ni. Buat naik telur ni. Mak, ni ada buat belanja sikit dah. Sama. Selesai dah bahagia habis. Bahagia demo lah pula. Pergi habis sudah dah. Rumah-rumah ada dah. Beda dah akunya.
Selain wang tunai yang agak lumayan, Mak Aik juga akan membawa keperluan dapur setiap kali ziarah. Butuh habis dah. Tak lagi dah. Oh, itu kau bilik air? Go! Oh, bilik air lo. Rumah ini diberi percuma oleh seseorang untuk nenek ini tinggal bersama anak dan juga cucu-cucunya. Kak Wel pun insya-Allah daripada Mak Aik sendiri akan bantu Kak Wel lah untuk nyakit ni, lepas tu untuk bantu bulan ni. Nah. Haji tengok ayah dak? Haji ada tutup lah. Backing dak? Tak dengar kata kak. Tak dengar kata boleh nyakit deh. Tapi habis beres. Habis beres. Lagi ngaji deh. Lagi ngaji. Oh, kita ambil hak akhirat. Kita ambil hak akhirat, dia boleh berlaku dunia. Kalau ambil dunia, tak tentu boleh akhirat. Ambil akhirat, dunia boleh berlaku. Tuk kita tu wadah. Jadi kita ni set-set kurang-kurangnya kalau tuk kita mati, kita dah jadi tikimeh. Abang ni. Tak payah dah orang lain. Kita jadi tikimeh. Orang lain duduk belakang kita je. Dengar ke tak abang? Oh, macam baca Yasin. Ni, abang suka dia? Kemah molek. Biar deh. Salah lah. Ya deh, jadi anak molek. Jom. Sama.